Selama ni, ramai orang ingat nak beli emas kan ada ribu-ribu. Tapi sebenarnya zaman sekarang dah jauh lebih mudah. Ramai tau yang DM Fiza tanya, macam mana kita nak mula beli gold bar dengan Dina ni? Selamat ke kalau kita simpan emas ni? Nak pilih gold bar, nak pilih Dina? Yang mana satu lagi untung? Okey, soalan ni normal sangat. Sebab itulah ramai nak simpan emas tapi tak tahu cara yang betul dan yang selamat. Sekarang ni kita boleh beli gold bar dan Dina ni dengan sangat mudah melalui Public Gold, iaitu syarikat pengelola emas yang terbesar dekat Malaysia. Kita ada lebih pada 20 cawangan seluruh negara termasuk di Sabah dan di Sarawak. Pilihan emas pun banyak tuan-puan. Kita nak pilih sekecil 0.25 gram pun ada, nak yang paling besar 12.5 kilo pun boleh. Dan cara yang paling ramai orang mula ialah di akaun emas Gap. Okey, kenapa Gap? Pertama, dia sebab modal dia rendah. RM100 pun kita dah boleh beli. Kedua, kita boleh kumpul grade emas ni sikit-sikit dan konsisten. Bila cukup grade emas dekat dalam akaun, kita boleh pilih keluarkan gold bar atau kita nak keluarkan Dina. Ikut pada pilihan kita. Kalau nak mula simpan emas dengan cara yang paling mudah dan paling rendah risiko dia, bisa sarankan mula dekat akaun emas Gap. Lebih 2 juta pihak emas ni berjaya menabung emas bersama kami. So, sempena musim gaji ni, Fiza nak buka slot kepada 30 orang yang pertama hari ni untuk mulakan simpan emas. Boleh isi berasiap dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpan emas.